Rina buatlah podcast seram. Abang Mel tu dah cukup menyeramkan dah bagi Rina. Rina buat konten sweet dengan Abang Mel sehari. Rina tak sanggup lah dah buat sweet-sweet. Korang macam mana ni? Sebab dalam konten ni Abang Mel backing sangat dengan Rina. Rina tak sangka Abang Mel boleh jadi se-backing tu. Korang, konten kali ni adalah konten kali ni kita akan kenakan Abang Mel. Ini memang hukuman real. Yang ni memang Rina bagi dia kau-kau untuk konten kali ni. Memang sampai Abang Mel mengamuk dekat Rina. Rina pakai kelawar ke? Korang ni baju kurung lah. Ni baju kurung. Buatlah sweet-sweet Rina. Tak nak. Rina memang tak akan sweet-sweet dengan Abang Mel, okay? Konten panjang sikit Rina. Tak boleh panjang. Rina bagi yang cukup-cukup je. Rina jadi teacher ke hari ni? Weh, macam mana Hyuri tahu? Nantikan next content. Rina buatlah podcast seram. Abang Mel tu dah cukup menyeramkan dah bagi Rina. Comel ciptaan Allah. Terima kasih. Rina post selang sehari je. Rina cuba untuk nak post setiap hari tu tak boleh. Rina cuba selang sehari. Okay, korang masuk-masuk 7.30 Rina post konten. 7.30 Rina post konten. Korang ready tak Rina nak post ni? Korang ready tak Rina nak post konten ni? Korang hari tu view sampai 10k. Tapi yang tengok video, yang tengok YT Rina tak sampai 10k pun. Guys, ready tak guys? Ready semua? Rina bila nak apa tadi? Mana dah? Bila nak beli DJI untuk upgrade? Oh, DJI ni tak pastilah sebab masa sekarang Rina macam senang lagi record guna phone. Tapi akan datang Rina akan improvekan lagi, okay? Tolong wish teacher day. Itulah selamat hari guru semua. Selamat hari guru. Guru ni dia tak semestinya cikgu pendidikan je kan. Dia siapa-siapa yang, wah, thank you Rex. Siapa yang pernah ada dalam hidup kita, yang mendidik kita tu, itulah guru kita. Rina dah 2 jam tunggu ni. Mana konten baru? Apa? Rina baru je buat live ni. Cepatlah post. Jadi Rina nak post lah ni. Korang nak hint tak konten tu pasal apa ke tak nak? Rina buat konten sweet. Rina buat konten sweet dengan Abang Mel sehari. Rina tak sanggup lah dah buat sweet-sweet. Korang macam mana ni? Tapi korang tengok dulu konten Rina ajak lagi ni Sebab konten yang ni tak tahulah. Rasanya Abang Mel korang memang tak akan menggatal lah dengan Rina. Macam mana ni korang? Rasanya konten ni adalah konten terakhir Abang Mel mulut manis dengan Rina. Dah 7.30 lah. Rina buat konten prank. Okay, nanti Rina buat kita akan prank Abang Mel. Tapi tu tak penting korang. Yang pentingnya konten Rina ajak lagi ni. Korang, konten Rina ajak lagi ni. Korang 4K dalam ni kena pergi serbu YT Rina tau. Mana kamera tu? Oh, Rina dah pulangkan dah. Kalau Abang Mel bagi kata-kata manis, Rina bagi cili-cili kat dia. Tak tahulah korang. Rasanya ni konten ni adalah konten terakhir Abang Mel bagi manis-manis dekat Rina. Rasanya dia dah bagi, selepas konten ni dia bagi cili-cili je dekat Rina. Rina terbuat Abang Mel marah. Maafkan Rina. Korang, Rina terbuat Abang Mel marah. Maafkan Rina tau. Korang jangan salahkan Rina pula tau. Ni untuk bagi pengajaran dekat Abang Mel. Saya lapar ni nak tengok sambil, nak makan sambil tengok konten Rina. Ya, sabar-sabar je lagi Rina post Korang dah ready ke? Okay, 4K dalam live ni. Rina harap korang boleh terus pergi kat YT Rina. Sebab dia nak post konten je lagi dekat YT Rina tau. Rina salam Indonesia. Hai. Ready dah? Rina baca tak idea dalam konten video Rina? Rina baca dah. Mana yang best nanti Rina ambil, okay? Rina dah tengok dah korang. Jangan risau tau. Okay korang dah ready ke? Rina nak post ni.
Kalau dia nak post ni, korang betul 4K dalam ni terus serbu YT Rina tau. Korang ready ke? Betul ni 4K dalam ni Rina Angel live, korang terus serbu YT Rina, okey? Sebab konten malam ni Abang Mel dah tunjukkan sisi dia yang jahat. Abang Mel tak semanis tu pun rupanya. Okay, ready Dah betul ke ni korang? Aduh, kenapa tak solat maghrib awal-awal? Dah buka YT ni. Okay, sabar. Standby. Apa menekan? Tak, memang Rina dah tekan 4K dalam ni, sekejap lagi terus serbu YT Rina. Sebab dalam konten ni Abang Mel backing sangat dengan Rina. Rina tak sangka Abang Mel boleh jadi se-backing tu. Sabar dulu baru tolong Tok Imam angkat masjid. Dahsyatnya. Ya, jangan awak angkat masjid tu. Rina pakai phone apa sekarang? Biasa jawab. Kejap Rina nak buka YT. Buka standby. Standby buka. Rina publikkan je video tu, korang terus serbu tau. Kok kuek? Ya, dia tak kuek-kuek dah. Dia roar. Dia garang dah dengan Rina. Semua salah Rina. Raja salahkan Rina tau. 7.5 Arab ke Rina ikut? Ya, 7.5 Malaysia. Sabarlah kejap. Okay, Rina public kan, korang terus serbu tau. Tolonglah. Okay, korang anak-anak sekalian, okay? Janji dengan Rina Angel live ni, korang terus serbu YT Rina YT dah delay. Asal awak delay? YT ni penting tau. Selagi Rina ada dalam industri YouTubers ni, awak jangan delete YT awak. Rina dah tak study ke? Tak. Rina pekerja full time. Jauh sikit tak selesa. Weh, sampai hati kau. Okay. Rina cubit kan? Okay, dah 7.35. Sekejap Rina public.